kita sampai ke zaman yang terakhir, iaitu zaman yang ke-6, di mana akidah zaman Abbasiyah. Ini juga adalah pemerintahan dalam kerajaan Abbasiyah. Sebagaimana yang kita tahu, zaman Abbasiyah adalah golden age. Zaman Abbasiyah adalah golden age ataupun zaman keemasan, zaman kecemerlangan, kegemilangan Islam. Dan waktu ini kita melihat pada zaman ini berlakulah pemeliharaan kembali warisan-warisan ilmiah, warisan ilmu yang banyak, walau bagaimanapun terdapatnya pengaruh-pengaruh daripada luar, daripada Yunani, daripada Latin yang kemudian hasil karya mereka ataupun bahasa mereka, pemeliharaan warisan mereka itu kita tukar kepada bahasa Arab ni, serta pembangunan juga ilmu kalam. Pembangunan ilmu kalam itu yang hujah, debat dan sebagainya oleh para ulama, antaranya ulama-ulama yang terkemuka yang membela akidah kita adalah Imam Al-Ash'ari dan juga Imam Al-Maturidi. Dan hubungan di antara suku-suku luar Arab juga turut mempercepatkan lagi perkembangan ilmu pengetahuan, terutamanya dalam penterjemahan falsafah Yunani. Dan waktu ini para ulama sangat sibuk, mereka membaca, kemudian mereka filter ataupun menapis, dan kemudian mereka memahami dan adjust menurut apa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Seterusnya yang keempat, mereka mengarang kembali, memperbaharui, menterjemah dengan cara yang lebih terkini menurut lunas-lunas dan pandangan Islam. Walau bagaimanapun, pada zaman Abbasiyah ini muncul perbezaan pendapat dalam ilmu akidah kerana ada pertentangan fahaman antara mereka. Seperti yang dilakukan oleh contohnya Amar bin Ubaid Al-Mu'tazili dan juga Hisham bin Al-Hakam Asy-Syafi'i terhadap fahaman Qadariyah dan juga Mu'tazilah. Walaupun sebenarnya pada zaman Abbasiyah ini ada beberapa orang khalifah yang memegang pandangan daripada Mu'tazilah yang memegang logik akal lebih, ya. Antaranya siapa? Antaranya adalah zaman Khalifah Ma'mun, Al-Mu'tasim dan juga Al-Wasik. Tokoh seperti Abu Hasan Al-Ash'ari lah yang bangkit membela, menentang fahaman tersebut dan seterusnya menegakkan aliran Ahli Sunnah wal Jamaah. Tuan-puan, dalam memastikan akidah kita adalah akidah yang jelas, tidak bercanggah dengan apa yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita perlu benar-benar memegang dan ingat apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni lam tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata nabihi." Mafhumnya, aku tinggalkan kepada kamu dua perkara, seandainya kamu berpegang kepadanya, kamu tidak akan sesat selama-lamanya, iaitulah kitab Allah, kitab Al-Quran dan juga sunnah nabinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang hadirin, para penonton aplikasi Al-Marqal, alhamdulillah dan tahniah diucapkan kepada para hadirin. Kita dapat sama-sama menghabiskan sesi kali ini dengan baik. Jadi secara ringkasnya, daripada keseluruhan sesi ini, kita telah mempelajari beberapa topik penting seperti yang pertama, pemahaman tentang akidah, memahami dengan jelas apa yang dimaksudkan dengan akidah Islam dan mengenal pasti ciri-ciri akidah Islam secara ilmiah dan muktabar. Yang kedua, pemahaman tentang sumber akidah, iaitu kita mempelajari berkenaan sumber-sumber akidah, iaitu melalui sumber wahyu dan sumber akal. Sumber wahyu adalah terdiri daripada Al-Quran dan Sunnah serta disulis sumber-sumber yang lain seperti ijma', akal dan fitrah. Yang ketiga, pemahaman tentang kepentingan akidah Islam. Akidah Islam memberikan panduan dan arah yang jelas dalam menjalani kehidupan. Dengan memahami akidah Islam,
seseorang dapat mengetahui tujuan hidupnya dan bagaimana cara mencapainya.